Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, semua boleh duduk. Terima kasih cikgu. Okey, sihat hari ni? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, so hari ni kita akan sambung pembelajaran kita. Okey, minggu lepas cikgu dah terang dah tentang Persekutuan Tanah Melayu 1948, betul tak? Okey, jadi hari ni kita akan sambung. Minggu lepas cikgu hanya terangkan tentang faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi untuk hari ni kita akan sambung dengan kita akan sambung dengan tajuk ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. Jadi untuk objektif pembelajaran pada hari ini, murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948 dengan tepat. Yang kedua, dapat menjelaskan 3 ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948 melalui aktiviti perbincangan. Dan yang ketiga, dapat mengemukakan sekurang-kurangnya 2 kepentingan mempertahankan kedaulatan negara dengan betul. Yang ni yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, kamu tengok dulu peta slide yang cikgu tayangkan di depan. Apa yang kamu boleh nampak? Apa yang boleh nampak? Berkaitan dengan tentang apa? Adif. Apa yang ada kat depan? Ada peta Malaysia. Peta Malaysia ke? Nah, yang ada banyak negeri-negeri. Okey, ada banyak negeri kan? Contoh negeri apa yang ada kat depan tu? Ada Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Melaka, Kelantan, Terengganu, Perlis dan Penang. Dan Pulau Pinang. Ya, Pulau Pinang. Okey, terima kasih Adif. Okey, seterusnya. Kamil. Okey, apa lagi yang kau boleh nampak kat depan tu? Selain daripada peta tadi. Yang tadi peta tu ada peta Persekutuan Tanah Melayu nah. Ya. Okey, yang sebelah dia? Ada Sultan. Ada Sultan yang di Pertuan Agong kan? Ya, yang di Pertuan Agong. Yang ke berapa ni? Yang di Pertuan Agong yang mana? Yang ke-17. Yang ke? 17. Okey, apa nama dia? Apa nama yang di Pertuan Agong kita? Sultan Ibrahim. Okey, Sultan Ibrahim. Okey, terima kasih Kamil. So, Okay, jadi kalau kamu tengok dekat depan ni, kita ada peta Persekutuan Tanah Melayu. Okay, kemudian kita ada juga gambar yang di Pertuan Agong. Okay, kalau kita tengok dekat sebelah tu, sebelah gambar yang di Pertuan Agong adalah Pesuruhjaya Tinggi British yang menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay, kalau kamu tengok dekat bawah tu pula, okay, gambar kat bawah tu, barisan jawatan kuasa. Okay, jawatan kuasa yang bertanggungjawab untuk merangka Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, yang ini bertepatan dengan tajuk yang kita akan belajar hari ini, iaitu ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi kamu boleh buka buku teks pada muka surat 100, 134 dan juga 135. Okey, kita tengok yang pertama dulu, ciri yang pertama. Okey, ciri yang pertama.
Okay, cikgu skip lah video ni lah. Tak nak nampak. Okay, kita teruskan kepada ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay, seperti yang kita dah belajar pada minggu lepas, okay, kita dah tahu dah Persekutuan Tanah Melayu ni ditubuhkan disebabkan salah satunya penentangan yang dibuat oleh orang-orang Melayu. Tak puas hati dengan Malayan Union. Okay, jadi British mengambil, dia tengok dalam keadaan yang orang Melayu dah mula nak menentang pentadbiran British, maka dia menubuhkan satu lagi pemerintahan yang baru iaitu PTM 1948. Okey, jadi kita tengok adakah ciri-ciri PTM 1948 ni lebih baik daripada ciri-ciri Malayan Union. Okey, so PTM 1948 dia ada 4 ciri yang utama. Okey, yang pertama adalah pentadbiran. Okey, yang pertama adalah pentadbiran. Okey, seterusnya kita tengok yang kedua, kuasa Raja-Raja Melayu. Okey, ciri yang ketiga, perundangan, dan ciri yang keempat, kewarganegaraan. Okey, jadi cikgu akan terangkan setiap satu dulu. Jadi kamu dengar dan tolong buat catatan. Okey, yang pertama, pentadbiran. Okey, pentadbiran PTM 1948. Okey, yang pertama adalah PTM 1948 ni menggabungkan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri Selat. Okey, 2 buah negeri Selat. Okey, jadi cikgu nak tanya Atira. Okey, Atira. Apa yang dimaksudkan dengan apakah contoh negeri-negeri Selat? Melaka dan Pulau Pinang. Melaka dan Pulau Pinang. Pulau Pinang. Ada satu lagi. Singapura. Tapi dekat sini dia kata digabungkan hanya 2 buah negeri Selat sahaja kan? Ya. Okey, 2 buah tu apa dia? Melaka dengan Pulau Pinang. Okey, Melaka dan juga Pulau Pinang. Okey, terima kasih Atira. Okey, seterusnya kita tengok. Yang kedua, ciri yang kedua di bawah pentadbiran, kerajaan persekutuan ni akan diketuai oleh seorang pesuruhjaya tinggi British yang mempunyai kuasa eksekutif. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kuasa eksekutif? Siapa tahu? Apa yang dimaksudkan dengan kuasa eksekutif? Ada tahu tak siapa yang dimaksudkan dengan kuasa eksekutif? Batrisha. Apa yang dimaksudkan dengan kuasa eksekutif? Apa yang dimaksudkan dengan kuasa eksekutif? Kuasa eksekutif yang dimaksudkan dengan kuasa eksekutif ialah kuasa pelaksana. Okey, itu adalah kuasa pelaksana. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya. Okey, yang seterusnya yang ketiga, kerajaan persekutuan akan bertanggungjawab dalam hal ehwal Majlis Persekutuan, Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan. Minta maaf. Okey, kerajaan persekutuan bertanggungjawab dalam hal keuangan. Okey, yang seterusnya Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Mesyuarat dan Majlis Perundangan Persekutuan ditubuhkan. Okey, kalau kita tengok Majlis Mesyuarat Persekutuan ni dia mengandungi 2 ahli. Yang pertama ahli rasmi dan yang kedua adalah ahli tidak rasmi. Jadi cikgu nak tanyalah, apa yang dimaksudkan dengan ahli rasmi? Ini cikgu nak tanya Amirul. Apa yang dimaksudkan dengan ahli rasmi? Siapa ahli rasmi tu? Ahli rasmi ni ialah Pesuruhjaya Tinggi British, Ketua Setiausaha dan Peguam Negara. Okey, betul. Okey, ada 3 orang dalam ahli rasmi ni. Okey, yang pertama tadi, ahli rasmi ni terdiri daripada Pesuruhjaya Tinggi British, yang kedua Peguam Negara, dan yang ketiga Ketua Setiausaha Negara. Okey, so ada 3. Okey, dan satu lagi kalau kamu tengok,
dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan dia ada juga ahli tidak rasmi. Tadi ahli rasmi, ni ahli tidak rasmi. So siapa tu ahli tidak rasmi? Aulia, apa yang siapa yang terdiri daripada ahli tidak rasmi? Ahli tidak rasmi terdiri daripada wakil Raja-Raja Melayu, wakil orang Melayu, wakil orang Cina dan wakil orang India. Okey, betul. Terdiri daripada wakil Raja-Raja Melayu, wakil orang Melayu, wakil orang Cina dan juga wakil orang India. Yang tu yang dimaksudkan dengan ahli rasmi dan juga ahli tidak rasmi. Okey, yang tu yang cikgu terangkan tadi tu ciri-ciri di bawah pentadbiran. So cikgu ulang balik. Yang pertama ciri dia, dia menggabungkan 9 buah negeri Melayu. Okey, dan juga 2 buah negeri Selat. Itu yang pertama. Okey, ciri yang kedua. PTM ni akan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, Kerajaan Persekutuan akan bertanggungjawab dalam hal kewangan. Okey, yang keempat, Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan ditubuhkan. Okey, kita tengok ahli yang ada dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan. Kita ada ahli rasmi dan juga ahli tidak rasmi. Okey, itu baru yang pertama. Kita tengok yang kedua, ciri PTM yang kedua ialah kuasa Raja-Raja Melayu. Okey, kalau kita tengok dalam ciri Malayan Union, kuasa Raja-Raja Melayu ni semakin bertambah ke atau berkurang dalam Malayan Union? Kurang kan? Maksudnya raja hanya berkuasa dalam hal apa? Agama Islam dan juga istiadat ataupun adat Melayu sahaja, betul tak? Okey, jadi itu yang menyebabkan Raja-Raja Melayu marah dengan pelaksanaan Malayan Union. So digantikan dengan PTM. So kita tengok bagaimana kuasa Raja-Raja Melayu dalam PTM 1948. Okey, kalau kita tengok Majlis Raja-Raja dibentuk. Okey, itu yang pertama. Okey, Majlis Raja-Raja dibentuk. Kemudian yang kedua, Raja-Raja Melayu ni dalam Majlis Raja-Raja tu dia boleh memberi pandangan. Okay, memberi pandangan dalam perkara tertentu. Ni nak nampak dekat sini kuasa raja tu telah dikembalikan. Maksudnya dia pun akan bincang dengan raja-raja yang lain bagaimana dengan pentadbiran British. Adakah dia bersetuju ataupun tidak bersetuju. Okey, dan yang ketiga, yang ni yang cikgu cerita tadi dalam peringkat persekutuan. Bagaimana pula dalam peringkat negeri? Okay, dalam peringkat negeri, Sultan bertanggungjawab untuk mengesahkan rang undang-undang yang diluluskan dalam Dewan Perundangan Negeri. So kat situ ada 3 dah. Dalam peperiksaan kamu nyatakan ketiga-tiga di sini sebenarnya kamu dah dapat markah penuh dah. Okay, ciri yang kedua, kuasa Raja-Raja Melayu dapat 1 markah. Okay, yang kedua, Majlis Raja-Raja dibentuk. Dekat sini dapatlah huraian 1. Huraian yang kedua, yang mana huraian yang kedua? Apa peranan Raja-Raja Melayu dalam Majlis Raja-Raja? Dapat memberi pandangan dalam perkara-perkara tertentu, betul tak? Okey, dan yang keempat, kalau peringkat negeri, siapa yang bertanggungjawab? Sultan yang bertanggungjawab untuk mengesahkan rang undang-undang. Jadi kamu boleh baca 4 ni, kamu hafal bukan dapat markah penuh dah. Okey, seterusnya kita tengok ciri yang ketiga. Perundangan. Apa yang maksudkan perundangan? Undang-undang. Okey, undang-undang. Okey. Tengok huraiannya. Majlis Perundangan Persekutuan akan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi. Itu yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, bidang kuasa MPP ni ada 6. Okey, yang pertama, hal ehwal luar, ketenteraman awam, kehakiman, perdagangan, komunikasi dan juga percukaian. Dan rang undang-undang perlu mendapat perkenan Raja-Raja Melayu melalui Majlis Raja-Raja. Okey, so cikgu nak tanya Hafiz. Okey, apa bidang kuasa Majlis Perundangan Persekutuan? Kamu ulang balik. Ada 6 tadi tu. Apa dia? Bidang kuasa Majlis Perundangan Persekutuan ialah hal ehwal luar, ketenteraman awam, kehakiman dan perdagangan, komunikasi dan percukaian. Okey, semua ada berapa tadi kelas?
Ada 6. Okey, terima kasih Hafiz. Okey, kalau kamu tengok kat bawah tu, rang undang-undang perlu mendapat perkenan Raja-Raja Melayu melalui Majlis Raja-Raja. So ada perkataan perkenan. Okey, Husna, apa yang dimaksudkan dengan perkenan? Perkenan bermaksud persetujuan Raja-Raja Melayu. Okey, maksudnya persetujuan daripada Raja-Raja Melayu. Jadi kalau Raja-Raja Melayu tak bersetuju dengan undang-undang yang dibuat oleh British, maka adakah sah ke tak sah undang-undang tu? Tak sah. Perlu mendapat perkenan persetujuan daripada Raja-Raja Melayu. Okey, dan yang terakhir kita tengok satu lagi ciri, iaitu kewarganegaraan. Okey, ingatlah tadi cikgu dah ulang 4 tau. Okey, yang pertama tadi pentadbiran, yang kedua kuasa Raja-Raja Melayu, yang ketiga perundangan, yang keempat adalah kewarganegaraan. Jadi kamu kena ingat kewarganegaraan ni dia ada 2. Satu, kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Okay, dan yang kedua adalah kewarganegaraan secara pendaftaran. So kita tengok ciri-ciri ataupun golongan mana yang boleh dapat kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang, dan satu lagi secara pendaftaran. Okey, tengok yang pertama tu, jus soli. Kalau nak dapat kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang, okey, jus soli hanya terbuka kepada rakyat raja dan juga rakyat British. Nampak tak cikgu ada boldkan perkataan jus soli tu kan? So jus soli tu maksud apa? Adib, apa yang dimaksudkan dengan jus soli? Jus soli ni merupakan syarat kewarganegaraan mengikut tempat lahir. Okey, kewarganegaraan mengikut tempat lahir. So seterusnya tu kalau kamu tengok, cikgu dalam tulisan merah tu ada rakyat raja dan juga rakyat British. Okey, apa yang dimaksudkan dengan rakyat raja? Nurin, apa yang dimaksudkan dengan rakyat raja? Rakyat raja ialah orang Melayu dan orang asli yang lahir dan tinggal di negeri Melayu yang mempunyai sultan. Maksudnya orang Melayu dengan orang asli yang memang lahir dekat negeri-negeri Melayu yang mempunyai sultan. Apa contoh? Contoh negeri-negeri Melayu yang ada sultan tu? Kedah lagi? Perak, Perlis, Pahang kan? Ni semua hak negeri-negeri Melayu tu automatik dia akan dapat kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Okey, satu lagi, rakyat British. Apa yang dimaksudkan dengan rakyat British? Alisha. Rakyat British ialah mereka yang lahir di Melaka, Pulau Pinang dan mana-mana tanah jajahan British yang lain. Okey, itu maksudnya yang mana yang lahir dekat negeri yang merupakan taklukan British. Contohnya macam Pulau Pinang kan? Pulau Pinang, Melaka akan dapat rakyat British lah. Okey, kerakyatan rakyat British. Okey, seterusnya kamu tengok pemohon yang lahir di luar negeri, syarat dia ayah dia mesti merupakan rakyat raja dan juga rakyat British. Maksudnya dia layaklah untuk mendapat kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Okey, seterusnya kita tengok penduduk asal dari negeri Melayu yang lahir sebelum, semasa atau selepas tarikh perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, secara automatiknya dia layak mendapat kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Okey, dan yang seterusnya yang terakhir. Rakyat raja dan mereka yang serasi memahami adat resam dan bertutur dalam bahasa setempat boleh memohon kewarganegaraan secara melalui mana-mana undang-undang yang dilaksanakan. Tapi yang penting dekat sini dalam peperiksaan, kamu ingat sekurang-kurangnya 2 je kat sini. Satu, kamu dah dapat dah kewarganegaraan, ciri dia kewarganegaraan. Kamu letak lagi jawapan kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang, dah dapat 1 markah. Huraian ni lagi ada 2. Satu, ingat perkataan jus soli tu. Jus soli hanya terbuka kepada rakyat raja dan juga rakyat British. Dapat 1 markah. Satu lagi, pemohon yang lahir di luar negeri tetapi syarat dia apa? Ayahnya mesti rakyat raja dan juga rakyat British. Automatik dia akan dapat kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Kita tengok yang terakhir. Yang terakhir kewarganegaraan secara pendaftaran. Kamu ingat ada 2 je tau. Dia tak ada 3, dia tak ada 4, 5. Ada 2 saja. Yang pertama kuat kuasa undang-undang, yang kedua adalah secara
pendaftaran. Okey, apa syarat-syarat nak dapat kewarganegaraan secara pendaftaran? Okey, dia ada dua. Okey, yang pertama, mereka yang lahir dalam Persekutuan Tanah Melayu, okey, kemudian bermaftatin selama 15 daripada 20 tahun dari hari permohonannya. Maksudnya dia dah hidup menetap dekat Kedah misalnya. Okey, selama lebih daripada 15 tahun. So dia layak untuk mendapat kewarganegaraan secara pendaftaran. Maksudnya dia tak lahir dekat Kedah, tapi dia tinggal dekat Kedah lebih daripada 15 sampai ke 20 tahun. So dia layak untuk memohon menjadi warga negara PTM secara pendaftaran. Okey, yang kedua, seseorang itu juga perlu mempunyai tingkah laku yang baik, tak ada rekod jenayah. Lepas tu boleh menguasai dua bahasa, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Jadi dia layaklah untuk memohon pendaftaran secara kewarganegaraan secara pendaftaran. Okey, so semuanya ada berapa ciri-ciri PTM 1948? Okey, kamu dah dapat nyata dah ada 4 kan? Okey, yang pertama tadi apa? Pentadbiran. Yang kedua? Okey, yang ketiga? Perundangan. Okey, yang keempat? Kewarganegaraan. Okey, tips dalam peperiksaan. Tak perlu nak tulis semua huraian hak cikgu hurai tu. Setiap ciri kamu ingat sekurang-kurangnya 2. Contoh tadi macam pentadbiran kamu ingat 2. Apa yang kamu ingat yang 2 tu? Tak perlu ingat sampai semua. Cantik Kutangan tu lebih pada 6. Okey, yang pertama tadi gabung. Ingat perkataan gabung. Okey, Persekutuan ni terbentuk dengan gabungan 9 buah negeri Melayu dan juga 2 buah negeri Selat. Okey, yang kedua, siapa jadi ketua? Okey, dia dapat dah 2 markah. Okey, ciri dia yang kedua pula. Kuasa. Okey, kuasa Raja-Raja Melayu. Okey, apa perkara yang ada dalam kuasa Raja-Raja Melayu? Okey, 1 dapat Majlis Raja-Raja dibentuk. Yang kedua, okey, boleh bagi pandangan tentang perkara tertentu. Okey, kalau peringkat negeri? Sultan bertanggungjawab kan? Untuk okey, betul. Okey, yang ketiga, ciri yang ketiga tadi. Perundangan. Okey, siapa yang mengetuai Majlis Perundangan Persekutuan? Okey, dapat ada 1 markah. Bidang dia apa? Nyatakan bidang dia sudah 6. Ada 6 tadi tu. Apa bidang dia? Hal ehwal luar, ketenteraman awam, kehakiman, dagangan, komunikasi dan okey, kamu dah dapat 2 dah markah. Okey, daripada tadi tu berapa banyak dah kamu dapat markah? Start daripada pentadbiran. Pentadbiran 1. Lepas tu huraian dia 2 dah kan? Okey, lepas tu kuat kuasa undang-undang. Kuat kuasa undang-undang tadi kita dah bagi sampai 3. Berapa dah? 7. Soalan pun dia tanya sekurang-kurangnya 6 je. Lebih lah, cukup lah. Hafal 2 cukup lah. Okey, so seterusnya kita akan buat aktiviti. Cikgu akan panggil secara rawak. Siapa yang sama dia dipanggil sila datang ke depan. Okey. Ambil 1 saja kertas yang ada dalam kotak ni. Okey, kemudian dia kena lekatkan dekat mana ciri-ciri tu. Boleh? Boleh. Okey, cikgu bagi masa 2 minit. 2 minit je untuk kamu refresh balik. Okey, sekejap lagi kita akan mula. Okey, dah? Boleh? Cikgu mula? Okey, cikgu panggil secara rawak nah. Jadi siapa nama dia dipanggil tu sila datang ke depan. Jadi orang yang insan pertama yang bertuah. Okey, yang pertama adalah Nurul Umairah. Sila datang depan. Kan Nurul?
Okey, dulu ambil satu. Lepas tu kamu baca. Yang mana satu kamu lekat? Okey, baca dulu. Mereka yang dilahirkan dalam PTN dan bermastautin selama 15 tahun daripada tempoh 20 tahun dari hari permohonannya. Yang mana jawapannya? Lekat. Lekat satu. Bawah. Keluarga pendaftaran. Tak apa. Okay, sila duduk. Tak apa. Okey, seterusnya cikgu nak panggil Ikram. Okey, Ikram, mai depan. Semangat Ikram. Ambil yang mana salah tu. Okay, baca dulu. Pemohon yang lahir di luar negeri, ayahnya mestilah rakyat raja dan rakyat British. Yang mana? Ni kat kewarganegaraan kan? Ada satu. Kita ada dua ni, kewarganegaraan, kuasa undang-undang dengan pendaftaran. Okey, pemohon yang lahir di luar negeri tapi syarat dia ayah dia mesti rakyat raja dan juga rakyat British. So dia dapat secara kuasa undang-undang. Okey, seterusnya Atif. Debat sangat. Jus soli hanya terbuka kepada rakyat raja dan rakyat British. Jus soli hanya terbuka kepada rakyat raja dengan rakyat British. Kewarganegaraan yang mana satu? Okay, semua dapat kewarganegaraan ni. Pandai pilih ni. Okay, cepat Tif. Okey, betul. Jus soli hanya terbuka kepada rakyat raja dan juga rakyat British. Jadi dia di bawah kewarganegaraan secara kuasa undang-undang. Okey, seterusnya cikgu nak panggil Aina. Okey, mana? Rombok ni balik ni. Okay, ambil satu Aina. Baca dulu. Ni pakai ni. Baca. RUU perlu mendapat perkenan RRM melalui MRR. Maksudnya rang undang-undang perlu mendapatkan perkenan Raja-Raja Melayu. Kat mana? Ciri yang mana? Buka. Okay, di bawah mana ni? Rang undang-undang ni. Maksudnya kena dapat perkenan dulu. Di bawah undang-undang. Okay, terima kasih Aina. Okay, seterusnya cikgu nak panggil Tengku. Duduk depan sekali. Sebab dia lain pada yang lain. So dia kena ambil satu. Ambil dua lah Tengku sebab kamu lain daripada yang lain hari ni. Ambil dua. Ambillah satu dulu, lepas tu saya kamu satu lagi. Baca dulu Tengku, baca dulu. Majlis Perundangan Persekutuan MPP diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi. Majlis Perundangan. Kat mana? Yang mana satu? Okey, betul tak?
Dah, okay kan? Majlis Perundangan Persekutuan diketuai oleh. Okey, satu lagi tunggu. Ambil satu lagi. Tahniah Tengku dapat 2. Persekutuan dibentuk menerusi gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri-negeri Selat. Yang mana di bawah pentadbiran ke, kuasa Raja-Raja Melayu ke, perundangan? Okey, betul tak kelas? Persekutuan dibentuk. Okey, terima kasih Tengku. Okey, seterusnya kita ada lagi ni. Okey, cikgu nak panggil Wan Adriana. Meh, ambil satu. Okey, kamu ambil satu. Membolehkan Raja-Raja Melayu memberikan pandangan dalam perkara yang tertentu. Okey, yang mana ni? Membolehkan Raja-Raja Melayu memberi pandangan tentang perkara tertentu. Mana satu? Takbiran ke, kuasa ke, perundangan? Okey, terima kasih. Betul tak kelas? Okey, pandai ni kamu. Okey, seterusnya cikgu nak panggil Khalil. Nah Khalil. Khalil pun sama juga, insan terpilih kena ambil 2. Khalil ambil 2. Pendek je yang tu. Kuat Khalil. Kuat. Baca. MRR dibentuk. MRR dibentuk. MRR tu apa dia? Majlis Raja-Raja dibentuk. Yang mana satu? Di bawah mana? Ya Allah, pandainya. Betul tak Majlis Raja-Raja di bawah bidang kuasa? Okey, tahniah Khalil. Lagi satu lagi Khalil. Ambil satu lagi. Last. Kerajaan Persekutuan diketuai oleh seorang pesuruh tinggi British yang mempunyai kuasa eksekutif. Tu yang mana? Diketuai oleh seorang pesuruhjaya tinggi British yang berkuasa dalam bidang eksekutif. Pentadbiran ke, kuasa Raja-Raja Melayu ke, perundangan? Betul tak kelas? Okey, tahniah Khalil, terima kasih. Okey, yang ni yang kawan kamu buat ni adalah sebahagian. Okey, sebahagian daripada ciri-ciri lah. Okey, dapat ni kat sini dapat 2 markah dah. Okey, yang ni pun dapat 2. Okey, yang ni dapat 2. Okey, cuma kita ada 1 saja dekat sini. Yang ni yang mana ni? Yang mereka yang dilahirkan dalam PTM dan bermustatir selama 15 tahun daripada tempoh 20 tahun dari hari permohonannya. Betul ke dia secara kuat kuasa undang-undang? Tak kan? Sepatutnya dekat pendaftaran. Okey, tak apa. Okey, yang ni sepatutnya dekat sini. So yang 2 ni permohonan lahir di luar negeri, ayahnya mesti rakyat raja dengan rakyat British. Betul tak? Okey, dan satu lagi Jus Solih hanya terbuka kepada rakyat raja dan juga rakyat British. Betul? Okey, tahniah kepada semua. Sila beri tepukan. Okey. Next, seterusnya. Okey, yang ni yang soalan yang paling kamu takut nak jawab kalau soalan tanya. Apa dia? Soalan kebat. Tak ada, kalau soalan kebat mesti tak gitu. Lepas tu guna PES. Tu wajib. Okey, so kita tengok. Soalan, okey, kita tengok yang seterusnya. Okey. Tadi kamu tengok kan gambar mula-mula tadi ada raja kan? Ada Yang di-Pertuan Agong. So Yang di-Pertuan Agong ni sebenarnya apa kuasa dia? Apa kuasa Yang di-Pertuan Agong? Dia sebagai kuasa tertinggi. Betul tak? Kuasa tertinggi. Jadi bila kuasa tertinggi adalah hak dia untuk memastikan kedaulatan kedaulatan negara. So apakah kepentingan kita sebagai rakyat Malaysia untuk mempertahankan kedaulatan negara?
Okey, ni antaranya menjamin keamanan negara, okey, menjaga kestabilan politik, memelihara keamanan dan kesejahteraan rakyat, melindungi identiti budaya negara, meningkatkan pembangunan ekonomi dan memastikan hubungan antarabangsa yang dihormati. Ni antaralah, okey, antara jawapan yang kamu boleh bagi sekiranya soalan ditanya berkaitan kepentingan kita untuk mempertahankan kedaulatan negara. Okey, so kat sini cikgu dah bagi isi dah kan? Ada berapa semua kat depan ni? Ada 6. Okey, so keluarkan sehelai kertas. Okey, sehelai kertas. Okey, berdasarkan jawapan di sini, cikgu nak minta kamu buat huraian. Huraian. Contohnya menjamin keamanan negara. Okey, apa yang kamu boleh hurai tentang menjamin keamanan negara? Okey, cikgu bagi masa 5 minit. Kamu boleh bincang dengan kawan sebelah. Boleh bincang dengan kawan. Isi cikgu dah bagi dah ke depan. Kamu hurai sahaja. Buat huraian. Dia bagi dah keamanan negara tu, apa huraian ni? Satu. Setiap satu tu kau bagi satu. Bincang dengan kawan sebelah. Apa satu? Buat semua pun. Setiap satu tu bagi satu. Satu huraian. Okey. Macam bagus tu. Tengok mana satu dapat markah pertama, markah yang kedua, markah yang ketiga. Daripada ni satu ni kan. Satu. Lepas tu huraian ni lagi. Kat sini kau buat apa huraian? Ada berapa? 2. So dapat 3. Dengan hurai satu pun dah dapat 3 markah dah. Kan sekali dengan dia punya ni. Okay, bagilah kesan dia. Apa kesan dia? Supaya dapat 4. Apa kesan daripada tu? Memastikan hubungan antara bangsa. Okay, dah? Siapa yang dah habis? Habis dah? Yang tak habis lagi? Dah? Okay, so cikgu nak dengarlah jawapan kamu. Nama pun kebat kan? So jawapan mesti akan pelbagai nanti. Cikgu dah bagi dah tadi. Menjamin keamanan negara, menjaga kestabilan politik, memelihara keamanan dan juga kesejahteraan rakyat. Okay, jadi cikgu nak minta Alia Batisha. Okay, sila nyatakan, terangkan daripada 6 ni 3. Okay, 3 kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Sini Alia, di depan.
Tengok sini. Okey. Yang pertama tadi menjamin keamanan negara. Okey, apa huraiannya? Antaranya menjamin keamanan negara kerana kita boleh melindungi negara daripada ancaman luar seperti penjajahan dan campur tangan asing. Seterusnya, menjaga kestabilan politik. Hal ini kerana negara yang berdaulat bebas menentukan sistem pemerintahan tanpa tekanan pihak luar. Okey. Akhir sekali, memelihara keamanan dan kesejahteraan rakyat. Ini kerana kerajaan boleh melaksanakan dasar yang boleh meningkatkan taraf hidup rakyat. Okey, so ada 3 tadi kan? Okey, terima kasih Alia. Yang pertama tadi dia dah hurai tentang menjamin keamanan negara, okay, menjaga kestabilan politik dan memelihara keamanan dan kesejahteraan rakyat. Okey, cikgu nak tengok lagi 2 lagi. Tadi pada 6 tadi, Alia dah terang 3. So lagi 2 lagi, melindungi identiti dan budaya negara dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Okey, cikgu nak minta Amirul datang ke depan. Seterusnya, melindungi identiti dan budaya negara. Okey. Ini kerana kedaulatan membantu mengekalkan warisan budaya, adat, resan dan sebagainya daripada pengaruh negatif luar. Okey, betul. Okey, seterusnya. Meningkatkan pembangunan ekonomi. Ya. Hal ini kerana negara mempunyai kuasa untuk mengurus sumber ekonomi dan menarik pelabur asing. Okey, terima kasih Amirul. Dan yang terakhir, memastikan hubungan antara bangsa yang dihormati. Okey, cikgu nak minta Atif. Sila Atif. Memastikan hubungan antarabangsa yang dihormati. Hal ini kerana negara dapat pengiktirafan dan penghormatan daripada negara lain. Oleh itu, negara juga dapat menjalin hubungan diplomatik secara bebas. Kesannya, negara akan aman daripada ancaman luar. Wah, agak-agak pemarkah Atif dapat. Dia huraian lengkap kan? Dia ada isi, dia ada fakta, kemudian dia bagi 2 huraian, betul tak? Lepas tu dia bagi kesan. Okey, lepas dia dapat 4/4. Dapat kan? Dia dapat 4/4. Okey, tahniah Atif. Okey, bagi tepukan kat Atif. Okey, dan yang terakhir, satu lagi. Tadi kita dah tengok dah. Kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Okey, satu lagi. Apa pula kepentingan kesedaran negara kita, tanggungjawab kita? Tadi dia fokus kepada kedaulatan kan? Yang ni pula kesedaran kita, tanggungjawab kita. Okey, yang ni cikgu dah senaraikan ada 5. Okey, ada 5. Yang pertama, memupuk semangat patriotisme. Ini fakta lah ni. Okey, memupuk semangat patriotisme. Yang kedua, menjamin keamanan dan keharmonian. Okey, yang ketiga, mempertahankan kedaulatan negara. Yang keempat, menyumbang kepada kemajuan negara. Dan yang kelima, memelihara warisan dan identiti negara. Okey, sama juga kamu duduk bincang dengan kawan kamu. Okey, buat huraian. Huraian bagi isi yang pertama ni. Okey, isi 1, memupuk semangat patriotisme. Okey, apa huraian yang kamu boleh buat? Okey, menjamin keamanan. Seterusnya, cikgu bagi masa 5 minit.
Kalau boleh kamu buat macam Yatif tadi, dia bagi faktor, dia bagi huraian. Di huraian tu dia hurai lagi. Huraian lanjutan. Kita kalau dalam peperiksaan tak semestinya kamu nak kena bagi semua isi yang cikgu bagi contoh ni. Sekurang-kurangnya kau bagi satu, tapi buat teknik yang sama. Ada faktor, ada 2 huraian. Ada contoh kalau ada contoh. Dan satu lagi adalah kesan. Satu isi pun dah memandai. Cuma kamu elaboration, buat balik dia punya huraian lanjutan. Satu pun tak apa dah. Dah? Belum? So cikgu nak panggil 2 orang ni. Siapa yang bertuah ni nak dengar dia punya karangan pendek yang lengkap. Tentang kepentingan kesedaran negara kita, tanggungjawab kita. So cikgu nak panggil yang pertama, Kamil. Sila main ke depan. Cikgu nak kamu jelaskan 3, sekurangnya 3 kesedaran negara kita, tanggungjawab kita. Hurai 1 saja. Setiap faktor tu kamu hurai 1. Tengok depan. Pusing belah depan. Antara kepentingan kesedaran negara kita, tanggungjawab kita ialah memupuk semangat patriotisme. Hal ini kerana rakyat akan dapat menimbulkan perasaan lebih mencintai dan menghargai negara. Bagus. Yang kedua. Seterusnya, menjamin keamanan dan keharmonian. Oleh itu, rakyat akan bekerjasama menjaga perpaduan serta menghormati antara satu sama lain. Betul. Dan yang ketiga. Selain itu, mempertahankan kedaulatan negara. Dengan ini, rakyat akan sentiasa melindungi negara daripada ancaman luar dan dalam. Bagus. Mak ni teknik yang pertama yang kami buat. Dia bagi faktor 1, dia hurai. Dan yang terakhir, yang menyumbang kepada kemajuan negara dan memelihara warisan dan identiti negara. Cikgu nak panggil Batrisha. Seterusnya, menyumbang kepada pembangunan negara. Hal ini kerana setiap individu akan berusaha untuk meningkatkan ilmu dan keyakinan diri demi pembangunan negara. Kemudian, akhir sekali memelihara warisan dan identiti negara. Oleh itu, budaya, bahasa dan sejarah negara kita dapat dikekalkan untuk generasi akan datang. Bagus. Terima kasih Batrisha. Tadi kamu dah nampak dah kan macam mana kita nak hurai faktor. Walaupun cikgu dah bagi 5 faktor, tapi tak semestinya kita hurai ke semua-semua 5 faktor tersebut. Kamu boleh ambil satu faktor dan kamu boleh hurai. Buat huraian lanjutan. Yang paling tepat betul-betul ikut tadi aktif lah. Kita tak ada masalah. Yang lain tu, hurai faktor, ambil faktor, satu faktor, huraian faktor tersebut. Lepas tu ambil lah faktor yang kedua. So yang ni kamu boleh hafal lah. Tolong ingat betul-betul. Tolong tulis semula. Tolong ingat kalau soalan bertanya tentang kesedaran negara kita. Semua jawapan ni kita boleh guna. Kelima-lima ni. Kelima-lima ni kita boleh guna. Sama juga dengan yang tadi. Soalan yang tadi tu kan. Ni. Yang kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Kamu ambil lah. Ingatlah sekurang-kurangnya 3 yang mudah kamu boleh hafal. Contoh macam menjamin keamanan negara, menjaga kestabilan politik dan memelihara keamanan serta kesejahteraan rakyat. Ambillah sekurang-kurangnya 3. Kemudian kamu hurai. Tak ada masalah. Dan aktiviti kita yang terakhir. Cikgu akan kita akan buat satu aktiviti. Yang ni secara individu tak boleh share dengan kawan jawapan. Cikgu bagi masa 5 minit. Untuk kamu selesaikan teka silang kata berikut di bawah ni. Tentang ciri-ciri PTM 1948. Jangan bincang dengan kawan. Buat sendiri.
4, oh 5 orang kan? Okay, 5, belakang pun 5. Alright. 4, 5. Okay dah. Okay, teka silang kata tu tentang ciri-ciri saja. Kamu baca dia punya soalan kat bawah tu, kamu selesaikan. Gabung negeri-negeri tu. Apa dia? Kat sini. A. Mana A? Gabung. Dia gabung berapa negeri-negeri Melayu? 9. Betul kan? 9. Okey, cukup. Siap dah? Apa yang dah siap dah? Dah. Okay, Nurin dah siap. Okay, soalan satu saya tahu. Yang teka silang kata tu saja. Okay. Siapa yang tak habis lagi? Semua habis dah? Okay, so kita bincang. Soalan nombor 1. Siapa volunteer nak bagi jawapan? A. Siapa volunteer ni nak bagi jawapan? Saya tu siapa bangun? Aina. Okay, Aina. A. Ni yang melintang A tu. Gabung negeri yang membentuk PTM. Okay, jawapan 9, betul tak? Okay, betul. 9. Okay, terima kasih Aina. Okay, so kita tengok yang menegak pula. B. Kuasa Pesuruhjaya Tinggi British dalam PTM. Maksudnya dia berkuasa dalam bidang apa? B ni. Apa dia jawapan? Siapa nak bagi jawapan? Adib, kan? B. B melintang. Kuasa Pesuruhjaya Tinggi. Dalam. Kuasa eksekutif. Betul ya semua? Okey, betul. Okey, next tengok soalan C tu. Terima kasih Adib. Tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Hadif. C. Tanggungjawab dia kewangan. Okey, dalam bidang ataupun hal keuangan. Cukup keuangan. Okey, betul. Next soalan D.
bertanggungjawab mengesahkan rang undang-undang peringkat negeri. Siapa yang bertanggungjawab ni nak mengesahkan rang undang-undang peringkat negeri? Atira? D. Jawapan? Sultan. Okey, betul. Sultan. Okey, E. Bahasa yang perlu dikuasai kewarganegaraan secara pendaftaran. Tadi cikgu dah terang dah ada 2 bahasa. So yang ni bahasa apa ni? Yang E ni. Nurul. Kan Nurul? Betul. Bahasa Inggeris. Dan yang terakhir, F. Berkaitan dengan kewarganegaraan rakyat raja dan rakyat British. Rakyat raja dan rakyat British. Atif. Last, jawapan terakhir. Jus soli. Okey, so semua betul lah. A tadi 9 kan? A 9, B eksekutif, C kewangan, D sultan, E Inggeris dan F jus soli. Okey, alhamdulillah. Okey, semua dapat jawab dengan betul. Okey, jadi untuk kelas yang terakhir ni, okey, kita nak habis dah ni. Okey, siapa yang boleh buat rumusan? Apa yang kita belajar pada hari ini? Siapa volunteer? Siapa volunteer? Kita apa yang kita belajar pada hari ini? Okey, nah dia. Rumusan yang kita dapat pada hari ini ialah kita mempelajari tentang tajuk PTM 1948, iaitu dalam iaitu kita mengenali ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kita ada 4 ciri, iaitu yang pertama pentadbiran, yang kedua kuasa Raja-Raja Melayu, yang ketiga perundangan, dan yang keempat kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Okey, terima kasih. Okey, betul lah cikgu harap apa yang kita belajar hari ni kamu boleh ingat, okey, untuk peperiksaan percubaan. Okey. Okey kelas, untuk seterusnya, untuk kelas minggu depan, okey, balik kamu tolong baca dulu tajuk selepas PTM 1948. Okey, ciri-ciri dia. Kita tengok apa kesannya pula. Kesan PTM 1948. Okey kelas, terima kasih.